Assalamualaikum. So hari ini saya bawa satu akak balik settle tempat lama sebab dia dapat pencin dengan sosok tempat lama tu dia tak bagi tolong akak sudah. So akak, halo. Hai. So hari ini saya bawa you pergi tempat lama settle kan. Betul. So akak boleh cakap tentang semua kaitan dengan akak punya barang tak? Cakap dengan feedback video ni. Kak sekarang susah kan. Kak mau tambah tempat lama. So diorang tak bagi. Tak bagi penuh. So kakak ni dia sekarang ada susah, tapi customer lama dekat yang kedai ni sudah, tapi tak ada tolong. Yang ni tempat tak ada tolong akak. So akak bila tanya dengan saya? Kak tanya semalam. Semalam saja tanya. Pagi ni dah ni. Tapi akak cakap pagi ni sudah dapat. Betul? Pagi sudah dapat. So ada dapat tangan bersih saya bagi. Bersih. Bersih ya? So sekarang akak ni dia pinjam 8,000. Ini 8,000 bagi akak serta tempat lain, and then akak pindah dengan tempat saya lah. Betul? Betul. So sekarang ini akak boleh kira saya bagi akak 1,000 akak kira. Okey, 2,000. RM3,000. Ini RM4,000. RM5,000. Okey, lagi RM3,000 ni RM8,000. So kalau korang ada hutang tempat lain kalau nak settle, and then Eric tolong boleh PM Eric dekat bawah. So yang kita punya servis semua okey ya? Okey, terbaik. Baik semua? Baik. So kalau korang nak boleh tekan dekat bawah butik ni ya.